Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Masih dalam pada Al-Quran bahagian 1 40 hadis, hadis nombor 36. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang yang tidak mengalami sebarang ketakutan pada hari kiamat yang penuh dengan huru-hara dan mereka tidak akan dihisap. Mereka berada di atas timbunan-timbunan kasturi sehinggalah kesemua manusia habis dihisap. Pertama, seorang yang mempelajari Al-Quran semata-mata kerana Allah SWT dan kemudian mengimami orang ramai dalam solat sedangkan mereka menyukainya. Kedua ialah orang yang mengajak orang lain kepada solat semata-mata kerana Allah SWT. Ketiga ialah orang yang berlaku baik antara dirinya dengan tuannya, juga antara dirinya dengan orang bawahannya. Hadis riwayat Tabarani. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang yang tidak mengalami sebarang ketakutan pada hari kiamat yang penuh dengan huru-hara dan mereka tidak akan dihisap. Mereka berada di atas timbunan-timbunan kasturi sehinggalah kesemua manusia habis dihisap. Pertama, seorang yang mempelajari Al-Quran semata-mata kerana Allah SWT dan kemudian mengimami orang ramai dalam solat sedangkan mereka menyukainya. Kedua ialah orang yang mengajak orang lain kepada solat semata-mata kerana Allah SWT. Ketiga ialah orang yang berlaku baik antara dirinya dengan tuannya, juga antara dirinya dengan orang bawahannya. Hadis riwayat Tabarani. Keterangan kepedihan, kedahsyatan, kengerian, musibah dan kesusahan hari kiamat adalah begitu hebat sekali sehingga tidak ada mana-mana hati orang Islam yang kosong daripada perkara ini atau tidak mengetahui tentang perkara ini. Sekiranya kita terlepas pada segala kerumitan pada hari tersebut kerana suatu sebab tertentu, maka itu lebih baik pada ribuan nikmat dan lebih berharga daripada kejutaan kegembiraan. Sekiranya seorang itu bukan sekadar terlepas daripada kerumitan tersebut, malah mendapat kegembiraan dan kenikmatan yang lain, maka orang yang sedemikian adalah orang yang sebenar-benar bertuah. Sementara itu, kebinasaan dan kerugian yang besarlah bagi orang yang tidak berperasaan, yang mengatakan bahawa mempelajari Al-Quran adalah sia-sia, tidak berguna dan membuang masa sahaja. Dalam kitab Mu'jam Kabir, pada permulaan hadis ini dinukilkan bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar berkata, sekiranya saya tidak mendengar hadis ini pada Nabi SAW, beliau mengulangi kata-kata ini sebanyak 7 kali, maka saya tidak sekali-kali akan meriwayatkan hadis ini. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.